Kenapa? Kenapa scammer suka pakai nama LSDN? Ni best ni. Tak pernah orang fikirkan kenapa banyak dia nama-nama lain, tapi kenapa dia pakai LSDN. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahu mangsa yang kena scam, apabila dia kena scam dengan scammer yang menyamar menggunakan nama LSDN, semua mangsa akan cakap alasan yang sama, iaitu mereka tidak tahu SOP prosedur berurusan atau deal dengan LSDN. Ini penting. Tuan-tuan dan puan-puan, peranan LSDN harus educate rakyat Malaysia tentang. Sebab bila orang tahu tentang SOP, dia takkan kena scam. SOP ni sangat penting. Dalam tips saya ada 3 tips kalau tak nak kena scam. 3 tips, saya panggil ni tips 3 tips selamat lah. Saya penting kan. First, saya selalu cakap tak nak kena scam, kena jadi normal. Normal je. Tak perlu bersinak try hard untuk nak belajar untuk tak kena scam. Normal cukup. Maksud normal ialah kita fikir logik dan rasional cukup. Kalau kita tak masuk pertandingan, apa-apa pertandingan, kita tak kena hadiah. Betul Kalau orang menawarkan pelaburan masuk RM5 atau RM50, takkan dapat RM1. Itu logik je. Kalau kita tak buat salah, polis call kita nak siasat kita, tak perlu risau sebab kita tak buat salah. Kalau kita dituduh dengan tuduhan tak betul. Kalau polis yang call kita tu atau ada message kita tu, dia cakap dia nak tangkap kita, itu scam. Sebab apa? Logik. Polis kalau nak tangkap, dia tak kena call dulu. Dan saya 21 tahun tak pernah saya call orang yang saya nak tangkap. Kan? Logik ya. Kalau kita call kan, kita dalam proses nak siasat tangkap awak, apa dia buat? Larilah kan. Dan of course, kita siasatan kita sama dengan polis sama. Kita melibatkan dokumen, betul tak? Bila kita bagi tahu dia, kita tengah siasat dia, of course dia akan hapuskan barang bukti, betul tak? That's why saya minta logik rasional je. Yang kedua, tak nak kena scam. Yang paling penting, ikut SOP prosedur. Rakyat Malaysia ni, dia tak ikut prosedur, dia suka ikut amalan. SOP prosedur, dia tak akan kena scam. Contoh sekarang ni, banyak caterer kena scam tau. Ada banyak agensi kerajaan contact caterer, kita nak order barang banyak, boleh tak you siapkan cepat. Lepas tu last minute dah nak hantar tu, kita perlukan giveaway tu, boleh tak you sediakan untuk 40 pairs. Caterer cakap, saya tak sempat ni. Tak apa, saya bagi you contact person, you deal dengan delivery bantu buat cepat. Caterer ni sebab dia dah nampak dah yang dia dapat order tu banyak, dia dah bayarkan lah, untung dia kat situ dah banyak. Okey lah, tak apalah, dia tolong lah sacrifice sikit. Sedangkan kalau dia dengan agensi kerajaan, kita kan ada prosedur kita, which is melalui perolehan. Ini prosedur. Tuan-tuan dan puan, marketing sangat penting. Ini melibatkan LSDN lah. Dan of course, LSDN ni banyak orang yang masih kurang jelas. Okay guys, SOP. Nombor 3, ini penting semua orang yang kena scam, dia tak patut nombor 3. Tuan-tuan dan puan, nombor 3 paling penting, iaitu amalkan mulai hari ni apa-apa semak tanya. Orang kita manja, semua benda nak disuap. Dia tak suka baca. Yes. The best part, Rahmat dah buat video, dah bagi tahu, lepas you kena scam, you kena buat ni. Dia tanya lagi kat komen bawah, saya dah kena scam, macam mana bang? Yes, orang kita, dia suka human touch. Dia nak human touch, dia nak juga dengar suara. Tapi bagusnya, baru saya belajar, ada follower saya tu, dia cakap, tuan, saya dah tengok video tuan, tapi saya nak dengar suara tuan pula. Biasalah wanita, dia tak boleh. Susah pun macam ni, jadi popular. Tuan-tuan dan puan, ini tips penting. Saya akan guna ni sepanjang hari ni banyak kali.